Pada tahun 192 Masihi, zaman tiga kerajaan, seluruh tanah China bergolak. Cao Cao berdepan ancaman terbesar, tentera serban kuning Qingzhou. Mereka ramai, ganas, musuh yang menakutkan. Tapi, Cao Cao bukan jeneral biasa. Dia buat keputusan yang mengubah segalanya. Daripada hapuskan, dia buat benda yang tak sangka. Dia rekrut mereka. Tentera serban kuning Qingzhou, musuh ketat, kini jadi tentera Qingzhou, unit elitnya. Strategi ini bukan saja beri dia kuasa tentera, tapi juga tunjuk geniusnya. Dari musuh jadi aset paling berharga. Ini bukan cuma sejarah perang. Ini kisah transformasi, kebijaksanaan, dan bagaimana satu keputusan gila mengubah takdir seluruh zaman. Cao Cao bukan saja menang perang, dia menang hati musuh. Dan itu, kawan-kawan, adalah sebab kenapa dia jadi legenda.